Okey, ini adalah lagi satu landmark Fraser Hill. Selepas turun daripada Fraser Hill, korang akan jumpa lah signboard ni. Kalau pergi ke sana menghala ke Bentong, pergi ke sana menghala ke KB. Jadi kita orang akan ke sana. Okey, kita orang akan sambung semula perjalanan setelah berhenti di signboard Fraser Hill. Lagi 182 km guys, nak sampai Cameron Highland. Layan. Oh, kereta terkejut mak. Laju dia orang. Okey guys, setelah mengharungi jalan yang penuh liku daripada Fraser Hill tadi, kita orang dah pun menghampiri ke Raub, kawasan durian. Kita orang sedang menuju ke Sungai Koyan daripada Raub lah sekarang ni. Masih lagi di dalam daerah Raub. Cuma nama tempat ni aku tak sure lah kat mana. Slow down, slow down. Guys, so sekarang aku dah semakin hampir dengan simpang nak ke Cameron Highland, dan juga dah semakin hampir dengan Petron Sungai Koyan. Jalan kat sini memang nice gila. Macam kita orang lalu dekat tengah-tengah kebun kelapa sawit, kiri kanan kelapa sawit. Wow, tiba-tiba macam cantik tu kiri kanan. Mana aku nak tengok aku tak tahu. So video ni aku akan continue supaya korang juga boleh enjoy dia punya view. Walaupun tadi banyak lagi sebenarnya view kat belakang. Okey, kita orang telah pun selamat sampai ke Route 1504 Sungai Koyan, bersebelahan dengan Petron Sungai Koyan. Ini adalah checkpoint yang keempat atau kelima, aku lupa dah. Okey guys, kita orang dah mula memasuki jalan yang menghala ke Cameron Highland daripada Sungai Koyan tadi. Last aku lalu jalan ni sebelum tahun 2023 lah. Waktu tu aku belum ada lagi motor ni. Aku masih lagi pakai Leoncino 250. So, ini adalah kali pertama lah aku lalu Sungai Koyan Cameron menggunakan Leoncino 500. Wow, jalan dia sangat-sangat beralun guys. Boleh hilang traction macam ni oh.
Masya Allah, lawanya. Bagi aku lah, jalan daripada sini, daripada Sekarang Koyan nak ke kamera lagi cantik daripada Simapulai nak ke kamera. Cuma jalan dia beralun je. Dan setelah tiba ke sempadan Cameron Highland, I love Cameron Highland. Oh, oh, nampaknya mereka nak berhenti mengambil gambar di sini. Ayuh teman-teman. Untuk motor sahaja. Yang ni adalah checkpoint yang ke-6 mungkin, aku boleh lupa. Tapi sebenarnya tak sampai apa lagi Cameron Highland. Tapi kita ambil sajalah video kat sini. Cari line tu. Buat je. Okey, tune. Tak ambil gambar lagi. Patah balik. Buat apa tu? Tak boleh. Tongkat rendah. Saya punya dah tukar tongkat. Order cepat. Nanti habis. Akhirnya kita orang sampai juga ke Ring Loop. Biru tengah top up minyak sikit Petronas. Ada lagi 20 km baru sampai hotel. Mungkin mau ada ke Bincang. Sekarang kita orang on the way ke hotel. Tadi kita orang singgah Masjid Abu Ajar, ada barang sikit lagi. Hotel kita orang berada di Berincang. Daripada Ring Loop ni nak ke Berincang tu agak jauh jugalah. Dia macam hujung ke hujung. Walaupun Berincang tu tak berapa nak hujung lagi. Kalau hujung belah sana Kampung Raja, tak pun lodging. Tadi dah puas layan corner kan. Sekarang kita layan jam pula. Aku ingatkan dah malam Cameron tak jam tu. Tapi tu lah, ni lah dia. Tapi ni okey, kita orang sekarang berada di Centrum Night Market. Mari Kak jagung susu, boleh rasa mana. Aku pun tak pernah tahu kewujudan tempat ni. Walaupun selalu agak naik Cameron. Sebab selalu aku kalau naik pun aku balik hari. Tak silap aku dia buka hari-hari sampai pukul 10.30 malam. Nanti aku akan confirmkan balik lah dia punya business hour.
Bro Atas minum air kanak-kanak. Air kanak-kanak. Minum mabuk. Air ni tak mabuk. Okey, air ni okey Tak mabuk. Tak menghayalkan Mayakan. Rezeki malam ni nasi komuk tapi ada telur. Nasi komuk mana ada telur kan?